Perbezaan antara LC yang baru FIFA World Cup punya ni dengan yang lama punya, dia ada dua saja. So video ni ringkas je. Pertama, of course lah, cover set dia mesti lain sebab yang baru ni diikut tema World Cup. Dia ada lagi 3 warna tau. Yang ni warna Brazil samba green. Okey, kalau korang tengok dekat bahagian magak depan dia dah ada stripe dekat sini. Lepas tu bahagian dada dia ada penambahan stiker Yamaha Kalau yang lama punya dia memang kosong dekat magak depan. Dekat dada dia pun tak ada stiker Yamaha. Korang tengok yang lama punya, dia punya magak depan ni memang kosong. Sama juga dekat dada dia tak ada stiker Yamaha Dia bahagian depan dia kosong, dia tak ada apa-apa stripe. Yang kedua, emblem dia kali ni 135LC ni dia pakai emblem yang timbul. Okey, dia tak sama macam yang lama. Yang lama punya dia pakai stiker saja. Yang lama punya pula kalau korang tengok dia pakai stiker saja. Okey, dia tak ada emblem timbul lah. Kalau korang tanya aku suka yang pakai emblem. Lagi nampak kemas. Korang prefer yang mana satu? Yang baru ni ke ataupun yang lama? Yang mana berminat, jangan lupa tekan button apply dekat bawah. Info sikit Yang lama ni memang dah tak ada masuk. Sekarang semua masuk yang FIFA World Cup punya edition.